Kita bukan zikir nak warid, tapi kalau zikir jadi memang ada warid, tu kaedah macam tu. Ya, kau tanya apa nak saya warid kena Allah, betul. Tapi kita zikir bukan kerana warid, tapi kalau zikir betul memang ada warid. Bermakna tak ada warid, kau buat kerja kau khayal. Cermin bila dia lap memang dia terbuka tak? Terbuka lah cermin tu. Kalau tak kau lap kau nampak tak? Nampak. Bila tak nampak mana kau tak lap. Tu cerita dia ni. Dua benda berlainan tu. Jangan zikir nakkan warid, tapi kalau zikir betul memang ada warid. Itu maksud dia. Ya, kalau warid tak ada cam dia tu apa? Tak zikir lah kan, dia tak betul tawajuh kalbi ke Tuhan. Anda warid pula warid mimpi. Kaki membongkang tidur. Anda warid mimpi, saya mimpi. Baru ada tidur je. Habis tu. Ya, surut tempat dia tentang kita nak lanyak betul-betul. Nak lanyak apa? Nafsu kita ni yang degil, nafsu kita apa yang takabur, nafsu kita yang ego apa yang lanyak. Nak benamkan dia dalam tu. Barulah dia terbuka nur dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Karim.